Selamat petang kawan, selamat petang semua. Kenyalang Negong datang lagi petang ini. Jom petang ini kita review tentang lampu garam mentol. Apakah keistimewaannya? Jadi lampu garam mentol ini istimewa disebabkan ia boleh menyerap lembapan dari udara dan apabila ia dipanaskan, ia melepaskan ion negatif yang membantu membersihkan udara dan meningkatkan kualiti udara. Dan juga lampu ini juga boleh mengurangkan alahan dan meningkatkan tenaga. Jadi ia juga berfungsi dengan mengekalkan permukaan garam kekeringan apabila dipanaskan oleh mentol. Sebagai pembersih udara, lampu garam mentol ini ia boleh menyebabkan haba daripada mentol membantu lampu garam melepaskan ion negatif yang dikatakan dapat membersihkan udara dan menjadikannya lebih segar dan bersih, guys. Dan juga ia boleh mengurangkan alahan. Bagi ion negatif juga dikatakan dapat mengurangkan alahan, guys, terutamanya disebabkan oleh habuk, debunga dan zarah-zarah lain di udara. Dan juga ia dipercaya mengekalkan kekeringan garam dan mudah menyerapkan lembapan dari udara. Jadi guys, lampu ini perlu dipanaskan secara berterusan. Jadi kita perlu ingat bahawa lampu ini perlu dipanaskan secara berterusan, bermakna dipasang selama 24 jam. Tidak boleh, jangan di-off-kan, bukan tak boleh di-off, tapi sebolehnya jangan dipadamkan. Okey, biarkan dia menyala. Sebab lampu ini juga setengah orang mempercayai bahawa lampu ini, guys, boleh membawa meningkatkan ataupun memberi tenaga kepada seseorang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Jadi itu adalah satu keistimewaan lampu garam mentol ini. Jadi guys, jangan tidak ada memiliki lampu ini sekurang-kurangnya satu di rumah kita. Kerana keistimewaannya dan kebaikannya memang ada. Setiap benda yang Tuhan bagi kepada kita di dalam dunia ini mesti ada kegunaannya jika kita memanfaatkannya dengan cara yang betul dan menggunakannya secara yang betul. So jangan terlepas, guys. Thank you very much.